Kita dah sampai kat mana? Saiful Patin. Saiful Patin. Teman lu. Odong-odong. Lupa like and subscribe. Share. Share. Tengok, ni ada badan? Ada lah. Ya. Hi dear, what's up? Welcome back to my channel guys. Okay, so sekarang aku on the way nak pergi ke workshop dekat Kampung Kerdas. Nama dia Lepak Scoop Garage. Tempat yang aku bawa lower transport aku hari tu. Aku nak pergi servis motor aku ni sebab hari Sabtu nanti aku ada ride. So sekarang ni on the way nak pergi ke workshop. Alright, nanti sampai sana aku update. Alright guys. Sudah sampai, ini kedai dia. Bang, nak servis motor? Ni dah dekat 10,000 ni. Apa tu? 10,000 selalu buat apa CVT semua tak pernah buat lagi. CVT minyak enjin semua. Ni baru 9,600 tapi itulah buat semua je lah. Aku dah sampai dekat Lepak Scoop Garage. Sekarang ni motor aku. Tunggu diorang sekejap. Sekejap diorang servis motor aku. Tengok macam mana jadi. Alright. Diorang dah start repair dah. Bukan start repair, start service. Hari ni buat service CVT. Timing belt elok lagi. Mungkin next service kena buat timing belt lah.
Next service buat timing belt. Uh, 250 baru punya. Sekarang semua dah ada kamera ya. Oh, screen dia pun besar. $552. Itu yang baru kan? Boleh 9 dia. Baik lah. Yang naked bike 703T yang macam sport bike. Okay guys, dah siap servis. Sekarang aku dah nak on the way balik. Untuk vlog kali ni akan sambung balik pada hari Ahad nanti, sebab aku ada join ride pergi ke Janda Baik. Okay, so jumpa korang hari Ahad nanti. 3 days later. Hello, hi, good morning guys. Okay, so hari yang ditunggu telah tiba. Sekarang lebih kurang pukul 6.30. Aku on the way pergi ke BHP Gombak. Okay, so kita orang RV dekat sana. Alright, so aku rasanya minyak semua sudah full, tak ada buat apa. Akan terus pergi ke BHP Gombak. Okay lah, jumpa korang kat sana. Alright, let's go. Dia sampai ke belum? Terbaik aku on time. Wah, banyak gigi motor ni. Yang motor ada kereta sebelah sini. Oh. Wah. Okay guys, aku dah sampai dekat BHP Gombak. Dah ada, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang sampai. Kita tengah tunggu geng lain jap, nanti sambung balik. Alright. Tahu stiker tampal kat sini. Mula tampal tepi. Tengok macam pelik. Masalah dia tiga stiker Nova kat sini. Sini Nova. Okay guys, semua dah sampai. So sekarang kita dah nak on the way pergi ke Janda Baik. Ramai juga ni ada ni. Masa dalam Semalam 12, 17, 14 ada apa? Lepas tu kalau tak silap aku ada lagi seorang kot yang kemudian datang kemudian. So sekarang kita je pergi dulu.
Okay guys, kita dah sampai dekat Janda Baik. Tapi tadi nak pergi kedai kopi lain. Kedai kopi apa tadi? Kedai kopi. Kedai kopi Kedai kopi apa yang kita nak pergi tadi? Kopi ladang. Kopi ladang tapi full. So kita tukar tempat. Sini kat mana? Sama ke ni? Ini nama dia Motorcycle and Bicycle Only Hongkong. Itu parking. Itu parking. Oh ya, selalu signage dia ada nama dia. Signage cantik sangat. Okay guys, tukar tempat. Sebab dekat sini tak boleh lepak lama sebab ada yang dah booking. So sekarang ni kita pergi ke tempat lain. Tak jauh daripada tempat tadi lah. Dah sedikit je. Jom tengok macam ni. Aku rasa aku pernah sampai lah kat sini. Ya. Betul ke tempat dia ni? Ke salah? Macam ya, macam salah. Sorry salah. sorry salah. Okay, continue. Okay guys, dah sampai ke tempat breakfast yang ketiga. Yang pertama tak jadi, penuh. Yang kedua full. Yang ketiga makanan macam dah nak habis ni. Tinggal berapa je. Mungkin minum je kat sini. Oh, terus order kat sini ya. Okay, saya cuma satu. Terima kasih. Semua datang kat sini. Orang order kat depan. Kita ada apa? Coklat hazelnut satu panas. Coklat caramel, cappuccino, americano, caramel latte ya. Nak mandi sini ya. Baju seluar dah bawa. Bukan. Celup kaki je. Okey dah. Kita dulu. But Tunggu nak sampai. Nak sampai betul kita jadi tepat lah. Sebab kita plan memang pagi nak sarapan biasa-biasa je. Nak makan tengah hari. Kalau pagi-pagi tu makan berat tak ada. Berat motor. oh, ni kita minum-minum je lah. Kita minum, tunggu nak sampai. Lepas tu kita plan next makan tengah hari. Okey. Apa dah? Air je. Insta 360 S Pro tu. Alasan. Ya, yang ni lah tapi Ini dia saya beli ni yang package yang extra satu bateri. oh, saya Kita kena pakai satu bateri. Masalahnya aku kan 3.30 sampai rumah. 3.30 sampai rumah, 4 lebih orang tidur. Siapa yang terjaga dia? Cara melatih. Belum tidak dah sampai. Tu. Sekarang tengah sesi susun motor nak ambil gambar. Kat belakang sana. Apa ni? Bayi puting. Ya.
Satu, dua, Central! Sabar. Guys, sekarang kita dah dekat BHP. BHP kata baik. Korang tengah isi minyak dulu. Kawan-kawan macam isi minyak. Lepas tu nak terus shoot ke Temeluk. Nak pakai ikan batin katanya. Hey, what's up guys? Hari ni right pergi Temeluk. Last minute plan Sure. Last minute plan mesti menjadi punya. Last minute plan. Ada kamera. Ni dia ambil gambar ke? Semua laju-laju Ha? Semua laju-laju Tahu lah, aku dah tak nak laju. Risau. Rasanya dekat situ ke? Yes, kita dah sampai dekat Saiful Patin Temeluk. Oh. Wah, ramai. Nak bawa ni. Bang, satu ais kosong, satu teh ais kurang manis.
air masuk dalam masjid. Nak dulang ke? Tak air eh? Dia bayar potong. Ini ada badan? Ada lah. Ya. Oh, kuat ni. First time ni makan ikan patin, tak pernah makan. Oh, kan tapi nak rasa kat ala-ala datang sini. Rasa. Bismillah. Okey. Bagi pegi. Sedap juga ikan patin ni. Patut lah orang cakap sedap. Sedap rupa ni. Boleh. Maaf. Sikit. Okay guys, dah siap makan dekat Patin Temeloh. Sekarang ni nak pergi ambil gambar. Lepas ambil gambar dan terus balik KL lah. Rasanya tak ada buat apa ni, just pergi ambil gambar lepas tu balik KL. Alright. Oh, dekat sini jawatan di kawasan ni. Oh yelah, aku pernah datang dengan geng SOS dulu. Kat sebelah sana tadi tak perasan pula. Aveta Nova Sedu 60. Dulu dihina, motor pakai buang. Motor kacau, tak ada nilai, tapi sekarang jadi kegilaan. Aveta Nova Sedu 60. Dulu dihina, motor pakai buang. Motor kacau, tak ada nilai, tapi sekarang jadi kegilaan. Motor kacau, tak ada nilai, tapi sekarang jadi kegilaan. Banyak yang boleh modi dan custom. Sekarang dah mendunia, menjadi kegilaan ramai. Kuat, tawar, tabah, sabar. Okay guys, update. Sekarang baru sampai dekat Arena Getih Sepah. Ni dah berpecah ni. Sekarang dekat sini ada 2 jeep motor ni. 2 jeep motor atas. Lepas ni tak ada apa dah. Rasanya terus balik je lah. Alright. So untuk vlog kali ni sampai di sini je guys. Macam biasa, yang belum subscribe channel aku lagi, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright guys, and see you guys next video. Peace.